Apabila selesai majlis angkat nikah, boleh tak seorang suami kucuk isteri di depan tetamu yang hadir, termasuk tetamu yang bukan mahram? Ni masalah ramai dah ni. Main tiung bini depan Tok Imam. Dulu orang batal sembahyang dalam bilik. Betul tak Haji? Lepas tu dalam 80-an zaman kita sekolah dulu, dia batal sembahyang depan orang dah, tapi tiung tangan ni lah. Tiung tangan suami masuk dalam bilik. Selesai masalah, okey lagi. Ni main tiung-mentiung lah pula. Jadi nak pergi ke arah Kristian. Kristian lepas akad nikah tiung. Jadi tak boleh tasawuf. Duk ikut ke artis, duk ikut ke idola, ke pelakon-pelakon filem, penyanyi-penyanyi tu kerja dia tu. Dia bagian khobek semua barang baru. Dia buat tangan macam ke ular sawa kita, tepek ular sawa tangan. Dia buat pasang baju belah gini, ekor gini buat pula. Dia pasang maknanya kalau sanding kena 4-5 pakaian, ikut attack 4-5 pakaian. Kita tetap dengan Islam kita. Batal sembahyang dalam tu main tiung apa? Nak buat angat batal sembahyang tiung tangan sudah. Jadi tu dah orang tengok dak apa comel lah. Dia kata Nabi tiung depan pipi isteri dia bukan masa nikah. Dalam rumah dia nak keluar daripada rumah, dia cium pipi isteri dia nak keluar, terlihat oleh sahabat. Tu saja cerita dia. Faham? Sebab tu kita jalan dengan isteri kita tak boleh peluk pengalaman, boleh pegang tangan saja. Berpeluk-peluk tak boleh, melainkan atas motor lain. Peluk bukan berseronok, takut jatuh. Bini kita nikah, bila kita naik motor kita suruh peluk, dia kata gatal. Bukan gatal bodoh, takut mau jatuh. Faham tak? Gatal ni pergi pasar peluk tau. Naik motosikal berapa orang ada hama ni.